Apa benda ni takaful hibah, hibah takaful ni? Benda sama ke takaful dengan hibah? So sebenarnya tak lah. Sebelum kita bezakan tiga benda ni, kita kena faham dulu apa maksud takaful. Secara mudah, takaful ni konsep saling membantu dan saling menjamin antara peserta yang join takaful ni. So bila peserta menyumbang dalam satu dana, bila ada peserta yang ditimpa musibah, so dana tersebutlah yang akan digunakan untuk bantu peserta yang memerlukan. Jadi takaful ni sebenarnya ibarat payung besar lah, ataupun mangkuk besar. Dan dalam takaful ni boleh ada macam-macam perlindungan. Okey, macam perlindungan sakit kritikal, hilang upaya, kemalangan, dan yang paling asas sekali, kematian. Pampasan pula ialah manfaat atau pembayaran yang akan diterima oleh peserta bila risiko tu berlaku. Contohnya sakit kritikal ada manfaat sakit kritikal, hilang upaya ada manfaat hilang upaya. So hibah pula apa? Hibah ni konsep pemberian. Dalam konteks takaful ni manfaat macam manfaat kematian, kita boleh strukturkan untuk diberikan kepada penerima yang tertentu. Jadi kena ingat tiga benda ni. Takaful ialah payung yang memberikan perlindungan, pampasan pula ialah manfaat kepada perlindungan tu, dan hibah pula bagaimana pampasan tu diberikan kepada waris yang memerlukan selepas kematian. Jadi itulah beza ketiga-tiganya.